Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cuba kita tengok teknik BBMB. Kalau kita perhatikan dari segi momentum H4 Suncon, dua Suncon ni dia rebound pada time frame pada mid BB di H4. Okay, tapi dalam tempoh 1 hour ni tak ada. Maksudnya dia kena buat MHV. Buat MHV. Mula-mula ingatkan MHV kat sini, rupanya MHV ni dia buat bawah lagi MHV. Dia buat bawah lagi MHV. Tapi lah, untuk confirmation kita kena ada momentum lah. Nampak Suncon ni ada keluar momentum kat sini. Ada keluar momentum dia. Berapa lama kita tunggu ni daripada tadi kita ni 6 hari. Kena menunggu 6 hari baru dia rebound pada dia ada M50 juga sini. H1 dia MHV kat sini. Tapi lah yang ketara M15 tak ada buat momentum lah, baru buat momentum ni. Nampak bawa momentum, mana tanda yang dia nak naik lah. Sama kita observe Suncon ni. VS Tech hari tu kita target re-entry dekat sini kan. 1 hour itu buat MHV kat sini. Lepas tu ada satu MHV kat sini. M15 dia ada buat candle momentum tapi merah pula. Tak tahu lah boleh jadi atau tidak VS Tech ni. Tak pasti boleh jadi atau tidak. Tengok Greatech ni pula, tengok dia rebound pada low BB dan dia buat extreme MHV. Dia buat MHV kat sini dan terus naik M15, tapi dia tak bawa momentum lagi. Untuk mengesahkan M5 dah bawa momentum tu. M5 dah ada momentum sini. Yalah, dia akan buat momentum dulu di M5. Lepas M5 dia akan bawa momentum di M15. Tapi kita tengah menunggu dia bawa momentum di M15. Hang Yuan ni pula gap down terus. Walaupun dia mungkin boleh rebound dekat area sini lah. Tengok pada EX H4. MHV di H4. MHV di H4 daily adalah re-entry. Tengok daily. Kita cakap dia gap down ni. Gap down.
momentum di M15, ada momentum di M15 mengesahkan re-entry H4. Masalahnya H4 masih downtrend lagi. H4 masih downtrend lagi. M15 momentum, H4 re-entry, sideways. Tengok pekat. H4 masih lagi down ni. LW Sabah ni, LW Sabah pun tak ni juga ni. LW Sabah ni tak menarik pun. Tak berapa menarik yang macam ni. Lakmet H4 pun tak menarik. Solawes nampak downtrend H4 daily. Tengok weekly. Tapi tak sampai weekly. Solawes tak berapa cantik ni, dia downtrend. KSL pun tak berapa juga. Tapi kat sini ada macam MHV ni. Kalau KSL ni MHV 4 hour adalah nampak macam re-entry. M15 ada buat momentum ni tanda dia nak naik. Momentum di KSL ini bukannya pembelian video ni untuk pembelajaran saja. Macam kita nak belajar cara market bekerja.